Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Hari ini kita akan bercakap tentang sesuatu yang kita tidak sangka terjadi di Indonesia, yang mana Nadlatul Ulama telah mengatakan sesiapa yang beriman dengan kaedah Habib adalah kafir. Kita dengar video ni dulu. Hal Mbah Ki Basaruddin, kita urunan memang itu wajar dan tanggung jawab kita, dan itu sesepuh awake dhewe. Contonipun Mbah Hasyim ngendika tinggene kitab Risalah Asas Nahdlatul Ulama, nek ana wong ngaku-ngaku Isra Mi'raj niku hukumi kafir. Buka mawon kitab niku. Lah kok ana wong ngaku Isra Mi'raj ping pinten nggih? Ping 70, ya kafire 70 niku dadine niku. Niku cetha niku. Dia bercakap dalam bahasa Jawa, tapi kita masih boleh fahamlah. Dia cerita tentang Habib Muqaddam Mi'raj 70 kali ke langit. 70 adalah perkataan daripada bahasa Jawa bermaksud 70 kali naik ke langit. Apa dia sebut? Dia kata 70 kafir. Itu perkataan Jawa. Saya tak mau nak cakap lebih-lebih, sagi ada orang buat report. Saya tak mau ulas lebih-lebih tentang hal ni. Saya cuma cakap apa yang telah diucapkan oleh ulama Nadlatul Ulama. Baik, kita dengar lagi satu. Malih awake dhewe niku pelajarane tetap akidatul awam. Nek ditangkoni man rabbuka taqul Allahu Rabbi. Lah nek ana wong wis ngaku pengirane dudu Gusti Allah niku tiyang napa niku? Lah nggih to. Man rabbuka jawabe. Ya nek wong NU jawabe mesti man rabbuka Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka Muhammad nabi. Ora kok dijawab man rabbuka muqaddam. Kafir niku. Ini hukum kan. Ojo merubah hukum. Ampun. Kita dah dengar apa yang disebut oleh Kiai NU. Apa yang dia cakapkan tu bagi saya berasas. Kerana perkara tersebut tidak ada dalam Islam. Takkanlah bila ditanya marabbuka kita nak jawab fakir muqaddam. Islam tak ajak macam tu. Apa yang saya nak katakan di sini adalah kepada pemimpin-pemimpin Malaysia lah, pemimpin politik ni lah. Hampa nak politik lah. Aku tak kisah. Tapi janganlah jemput orang yang macam ni. Orang yang merosak akidah. Kumpulan-kumpulan yang macam ni akan merosak akidah umat Islam di Indonesia dan juga Nusantara. Orang awam dia tak reti benda-benda lagu ni. Dia kebanyakan orang awam bila dia dengar benda baru, dia akan kata, oh ini hebat, kita tak pernah dengar lagi. Ataupun orang awam akan kata, apa salahnya dia nak masuk, dia bukan ajak buat benda jahat. Betul, dia memang tak ajak buat benda jahat. Tapi dia mengajak kita keluar daripada Islam tanpa sedar. Apabila sesuatu yang dibuat bukan di atas syariat Allah dan Rasul, maka hal tersebut boleh dikatakan terkeluar daripada akidah Islam. Contohnya Mi'raj ke langit 70 kali. Hal tersebut telah menunjukkan bahawa perkara itu keluar daripada Islam. Jadi apa yang saya nak katakan kepada pemimpin-pemimpin politik di dalam Malaysia, tolong pantau gerakan-gerakan seperti ini. Saya tak bergaduh dengan mana-mana parti. Sebab apa? Sebab saya tak pernah mengundi. Tetapi apabila ada pemimpin dari kalangan orang politik membawa masuk mereka ke dalam Malaysia, itu saya dah tak seronok. Saya tak mau sebut parti mana. Tapi itu menunjukkan kelemahan yang sangat-sangat teruk. Jadi saya nak tanyalah kepada Menteri Agama, kenapa benarkan ataupun menjemput orang-orang yang 100% kita jamin membawa akidah yang sonsang ke dalam Malaysia? Kalau dia orang datang, biarlah dia orang datang, tak payahlah nak sambut. Adakah negara Malaysia ni sudah tidak berakidah Asy'ariyah Maturidi? Sedangkan Asy'ariyah Maturidi tak buat kerja-kerja macam tu. Tidak berakidah seperti golongan-golongan yang anda telah jemput. Kalau nak sembang Asy'ariyah Maturidi, faham Asy'ariyah Maturidi betul-betul. Jangan kita sedap sebut, oh kita berakidah Asy'ariyah Maturidi, mazhab Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali. Wahal tiga-tiga benda ni tak ada pun dalam Malaysia. Ramai yang mengaku Asy'ariyah Maturidi tapi buat benda syirik, buat benda kurafat, buat benda bid'ah. Imam Abu Hasan Asy'ari tak ajak benda-benda macam tu. Imam Abu Mansur Al-Maturidi pun tak ajak benda-benda macam tu.
Tiba-tiba kita nak claim, ya ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Jalan mana yang kita bawa tu? Lagi satu, kita kata kita bermazhab Syafi'i. Masing-masing orang awam berbangga mereka bermazhab Syafi'i. Tetapi mereka tidak tahu pun hukum-hukum yang ada di dalam kitab mazhab Syafi'i. Bahkan di dalam Malaysia tak mengamalkan mazhab Syafi'i sepenuhnya. Contohnya, perbankan, pinjaman perumahan, pinjaman kereta. Adakah itu berlandas daripada mazhab Syafi'i? Jual beli, adakah itu berlandaskan mazhab Syafi'i? Kawalan harga barang, adakah itu daripada mazhab Syafi'i? Jadi, apa yang saya nak katakan di sini, kita bersederhanalah dalam kita klaim apa sekalipun. Cukuplah kita sebut kita ahli sunnah wal jamaah. Bukan mengaku Asy'ariyah Maturidi, tetapi membuat perkara yang bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidi. Imam Asy'ari dan Imam Maturidi tidak pernah sembah kubur, tak pernah istighasah, tak pernah tawassul, tak pernah tabaruk. Kalau ada, tolong tunjuk. Lagi satu, tasawuf Imam Ghazali. Betul ke Imam Ghazali berzikir Allah, Allah, Allah secara mufrad? Kitab mana yang Imam Ghazali sebut macam tu? Ramai akan kata, tu banyak orang duk buh kat masjid. Tapi aku nak tahulah bukti di mana Imam Ghazali berzikir Allah, Allah atau hu secara mufrad. Jangan kita overclaim nak tunjuk kepada rakyat bahawa kita paling Islami. Sedangkan kita tak buat pun apa yang kita claim. Kita claim Asy'ariyah Maturidi, tetapi akidah bertentangan dengan Asy'ariyah Maturidi. Kita claim kita bermazhab Syafi'i, tapi bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Kita klaim kita bertasawuf Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, tetapi bertentangan dengan tasawuf Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Sepatutnya para pemimpin, terutama menteri agama, buat satu silibus di masjid-masjid. Ini akidah Asy'ariyah Maturidi, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi saya tak pernah jumpa masjid yang baca kitab Jawharat At-Tauhid klaim mereka ahli sunnah wal jamaah, yang klaim diri mereka berpegang pada sifat 20. Saya tak pernah jumpa mana-mana masjid buka kitab Al-Um untuk nak baca hukum. Konon-kononnya kitab Al-Um bahasa tinggi. Wahal Imam Syafi'i menggunakan bahasa awam di dalam kitab Al-Um. Begitu juga dengan tasawuf Imam Ghazali. Saya tak pernah dengar mana-mana masjid buka Minhajul Abidin. Jadi, betulkah kita semua ni berakidah Asy'ariyah Maturidi, mazhab Imam Syafi'i, tasawuf Imam Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi? Sekian. Assalamualaikum.